Sekejap. Hello guys, welcome to my channel. Dan kembali bersama saya, Tim Silawang Jaya. Hari ni saya nak main game bertajuk Lupa. Sebenarnya aku lupa apa nama ni game ni. Tapi tak apa, kita akan main. Kode je apa? Kode. Oh, cepat aku cek kode apa. Tu kat bawah tu, cepat. Dekat aku kan pilih Pizza. Aku tak tahu nak ni. Hati, tapi macam mana nak keluar dari ni? Tak payah nak keluar, aku nak tulis kode. Kan kat atas tu kan kat bawah tu sekali kan kau tak nampak kode tu. Sorry Kode siapa? Anjir babi. Dah cepatlah. Jauh. Siapa yang cepat? Dah kau keluar je lah. Kau lambat tak macam kat atas tu ada bubarkan. Kau tekan itu. Dah, okey. Habis tu biar aku. Aku akan buat yang normal punya. Habis tu 550. Okey, kode je 1. Dah. Lagi? 6. Lagi? 7. Lagi? 2. Dah, tu je. Dah. Dah mula. Melupakan diri dari masuk syurga. Chapter kosong. Apa benda ni? Jangan, kenapa aku kat luar Gelap. Game ini mungkin ada jump scare, dapur berkedip dan suaranya keras. Okey, kalau suaranya keras, kita tambahkan keras lagi. Wah, Okey. Aku dah gerti dah macam mana. Sedap juga suara ni. Suara lompat ni. Aku dah siap. Aku belum. Lagi sikit. 97%. 98%. 99%. 100%. 100%. Aduh. Cepat awak konten. Aku dari tadi dah buat kan. Aduh. Ni apa ni siap? Udah jam berapa sekarang? Aduh, udah jam berapa Kau senyap. Kau dah senyap. Waduh, udah jam 6 pagi. Yalah, ada Ada sekolah sekolah lagi. lagi. Ngantuk banget woi. Gua kayak cuci muka dulu. Dah cepat sikit. Capek banget. Dah cuci muka. Cepat dah cuci muka woi. Hai sahabatku. Apa khabar hari ni? Apa gablab, boy? Nah, Apa kita baik, gosok juga. syukur. Aduh. Aduh, bagus. Dah senyap.
Sebelum gua ke sekolah, gua mau makan dulu. Bapak. Janganlah tidur. Aku lapar ni nak makan Indomie. Aku lapar juga ini. Aku nak makan pan. Rumah kita sama. Minyak udah diambil. Kau kan tidur Dan- kau kan tidur kat rumah aku semalam. Aduh ngantuknya. Rumah kau kan kat depan rumah aku. Jadi apa tu semalam kau cakap tidur kat rumah aku. Aduh ngantuknya. Dah fokus buat Maggi. Sebab aku suka Maggi. Ih. Takkan isi air guna air pahit. Aku pun masak guna air pahit. Biasanya. Sedap lah guna air pahit. Sorry tu, kepala kau terkena. Dah siap. Kau tak pandai buat Maggi ke? Tak. Sepak pun kau. Okay dah. Aduh. Masak Indomie siap. Sekejap. Ni. Taruh mi. Kalau taruh kau ni kau letak pinggan kau tu. Lambatnya kau ni tak pandai masak ke? Aduh sakitlah kepala aku. Dah lah. Aku nak makan dulu. Makan guna tangan je. Buat apa guna gafu kalau boleh guna tangan. Letak piring tu. Supaya aku boleh makan. Taruh piring kan. Buset, jaga juga gua masaknya. Saatnya kita santap. Ya. Cepat. Aduh sedapnya. Tak sabar nak makan. Makan guna tangan je Sudah gafu dah masuk juga. Jap. Aku lupa aku punya kursi kan dah kena gam gajah. Iya. Baru dah. Sedap. Aku makan di tangan je. Kau dengar macam ada lagu. Itu lagu siapa tu pagi-pagi kat sini. Buka lagu. Sedap tu. Kau dengar macam ada lagu. Dengar lah. Bising sangat lah. Pakcik. Dah belah. Saya buka lampu pagi-pagi ni. Wih, enak banget masakan gua ya. Cuci piring dulu biar enggak dimarahin mama. Lah mama. Mama kat mana? Tahu? Mak aku kat mana tu? Mama pergi kerja. Itu mama tak boleh buka lah. Habis. Tapi mama kita cepat gila dia pergi kerja. Yelah, mak aku kan doktor. Mak kau doktor. Aduh, malas banget gua sekolah dah. Apa gua bolos sekolah aja ya? Bolos. Kau rasa nak bolos tak? Bolos. Bolos, jom. Aku bosan hari ni sekolah, hari-hari sekolah. Aduh, aku tu selalu cakap tidak. Bolos. Mantapnya. Pak, cikgu matematik kenapa? Hello.
sekolah kocak. Devnya malas buat guys story baru. Lah, gua perasaan gimana storynya kalau bolos. Kemana kenapa dia dialog buat tak tahu gua devnya malas mungkin kecewa berat. Kecewa banget. Bolos. Jangan tekan tu. Bolos. Jangan tekan tu, nanti tak jadi bolos. Bolos. Ya, aku malas lah hari-hari. Dah lah hari ada ujian matematik. Ujian bahari pula tu, malas aku. Aku pun. Hari ni aku malas sekolah. Tapi sebaik dekat Sebaiknya diri sekolah aku aja dah. situ. Kalau begitu, siap-siap siap sekolah dulu. Kenapa kita sekolah? Tapi yang jawab tu Pakai seragam soalan dulu. mungkin macam tu. Seragamku ada di kamar. Suara aku. Tu suara aku tapi dalam dunia mati Nah, tapi pakai seragam. Seragam. Sebaiknya jangan ke sekolah sekarang biar nggak telat. Ya. betul. Cuba kau tengok baju aku macam mana? Okey, aku punya tak okey. Dah jom, cepat sebelum pukul 1. Nak tak kita datang lewat? Nak aku nak tahu juga. Kita datang pukul 7. Selama ni kita datang awal je, bosan nak kat sekolah ni. Dah baik datang lambat, kita try. Jap. Cikgu dia dah lambat datang sekolah pukul 7 baru dia datang. Dah baik kita Dia masuk. makan bakso kan? Hati-hati. Wih, lengket tak? Hati kereta ni bawa ni macam Aduh, sakitnya pinggang aku. Aduh. Pinggang aku. Aduh. Aduh sakit banget. Bawa kereta jangan macam coy. Aku nak pergi. Itu Baik, aku lagi dulu. Aku nak pergi kedai bakso. Kau pergi mana? salah. Aku nak pergi kedai bakso dulu. Apa tu? Buat apa kita berlari? Kan kita boleh berjalan je. Ya Allah. Kita jalan je lah. Beg sekolah kita mana? Beg kan kita kan nak ponteng. Buat apa nak bawa beg? Kau nak tak kita pergi jalan lain? Sini lah. Kau cakap tak nak pergi sekolah, ponteng. Sini. Sekejap. Nanti aku kena langgar. Aku dah pergi kat sana. Aku hampir kena langgar. Ketua Jom, ni kata. Aku nak pergi ni. Kita tak boleh pergi ni. Tak boleh. Sebab aku kena lari. Dah lah. Sekejap. Aku nak makan bakso dulu. Bye-bye. Kenapa? Aku nak makan bakso dulu. Pak Yo. Mana kau? Oi, Mak Stay, mana kau? Sekejap weh. Berapa? Mana kau? Ni. Mana?
ke kedai bakso ni? Tapi masalahnya kau mana? Berdua lah punya kata. Kenapa? Mati aku mati. Kenapa aku bunyi kau mati? Weh, mati weh. Okey, sampai sini je kita cerita kita tamatlah sudah. Kita agak